Kejap. Kepada pemilik kucing, korang perlu tengok video ni sampai habis. Sebab saya akan ajar korang cara memilih pasir mengikut kesesuaian kucing korang. Okey, depan saya ni ada satu jenis pasir brand daripada American Litter. Dekat sini terdapat 3 jenis pilihan. Salah satu ada dust free, satu ada quick clumping, satu lagi ada extreme odor seal. So, terangkan satu-satu supaya korang membuat pilihan dengan benar. Okey, saya akan terangkan American Litter Dust Free dahulu. American Litter Dust Free ni sesuai untuk kucing korang yang sensitif dengan habuk ataupun alergi terhadap habuk dan juga korang yang ada alergi terhadap habuk. Pasir ni menggunakan jenis pasir bentonite dan juga mineral. Bukan itu sahaja, pasir ni sangat kurang habuk dan kelam dia sangat cepat. Dan yang paling penting, tahan lama dan berbaloi. Sesuai untuk kucing korang yang ada 2-3 ekor, boleh tahan 1 bulan lebih untuk satu guide ni. Okay, korang mesti dah mencari banyak-banyak pasir kan, tapi still tak boleh tutup bau-bau najis kucing korang. Tapi dengan American Litter Extreme Ultra Odor Seal ni dapat menutup segala jenis bau tai kucing dan kencing dia orang. Pasir ni juga menggunakan jenis pasir bentonite yang mana kelam dia sangat cantik dan kurang habuk. Kalau korang pentingkan keselesaan dan kesegaran dalam rumah, korang boleh dapatkan American Litter Extreme Ultra Odor Seal ni. Okay, dan ini pasir American Litter jenis quick clumping. Saya dah pernah try pasir ni, dia kelam sangat cepat. Dah sampai 6 saat je korang dah boleh buang dah. Pasir ni sangat sesuai kalau korang suka menjimatkan masa. Lepas kucing korang kencing ataupun berak, korang boleh terus dia buang. Dan pasir jenis ni juga tak mudah pecah. So kalau korang nak jimat dan nak berbaloi, menjimatkan masa korang, korang boleh dapatkan American Litter Quick Clumping ni. Korang dah faham kan macam mana nak pilih pasir? So kalau korang nak dapatkan pasir American Litter ni, boleh datang di Exotic Hyper Pet Center.